adakah MA63 ni, sebab saya dengar pembahas daripada Sabah Sarawak 2-3 hari ini kecewa dengan MA63 ni, ada yang menyatakan ingin keluar daripada Malaysia kerana kegagalan MA63 ni. Jadi apakah tindakan ataupun jaminan kerajaan bahawa MA63 ni tidak terus dijadikan modal politik setiap kali menjelang pilihan raya, dan bilakah boleh dimutamatkan? Terima kasih. Tuan Speaker, Yang Berhormat ya. saya rasa kenyataan itu agak keliru. 36-12, dia kata ada pembahas yang kata nak Sabah Sarawak nak keluar Malaysia. Saya rasa kenyataan itu agak mengelirukan. Saya harap Kulim Bandar Baru boleh tarik balik kenyataan itu. Mungkin Kulim Bandar Baru boleh... Saya tak ingat daripada... Kalau tak ingat jangan sebut Kulim Bandar Baru sebab itu serius. Betul, kita boleh dengar daripada Insert. Siap. Okey, Kulim Bandar Baru mungkin nak tukar sikit apa yang disebut. Mungkin bukan dalam pembahas dalam sini, mungkin di luar sana ke apa. Boleh Kulim Bandar Baru? Saya dengar sendiri dan saya ada di dalam Dewan. Tapi oleh kerana untuk nak... Kulim, saya sentiasa di Dewan, tak pernah dengar pun. Okey. Kalau Kulim Bandar Baru boleh tolak, tarik balik dan tukar cara, kita boleh terima. Sebab ini bahaya Kulim Bandar Baru. Kata nak keluar tu, itu sangat bahaya, menghasut juga tu. Betul. Hari pembahasan hari Selasa, lebih kurang pukul 8 lebih lah. Saya masih ada di sini. Dah pembahas daripada, tak ingat daripada Sabah Sarawak, menyatakan benda itu. Jadi saya ulang baliklah. Baik. Kalau saya tak dapat bagi kenyataan yang jelas hari ini, tak apa, saya tarik balik untuk jawapan Menteri. Terima kasih. Okey. Tarik balik Kita maklum memang kita dengar ramai pembahas terutama daripada Borneo, Sabah dan Sarawak yang telah berbahas. Memang isi-isinya padat, serius, tapi saya fikir tidaklah betul yang seperti yang telah dinyatakan oleh sahabat kita bahawa mereka ingin keluar Malaysia. Saya fikir itu agak keterlaluan.